Bang. Oi bang. Oh, set ni tak. Sini bang. Set kiri. Kiri. Jangan kudung. Pasal lain kot. Jangan kiri. Cuba bang. Ni saya dah order dah. Ha? Saya dah order dah. Betul ada masalah lah. Nak makan tapi kedai abang tak ada pinggan. Abang nak makan lebih pinggan? Oh, Dekat rumah abang makan guna apa? guna tangan takkan guna kaki. Oh, abang tak guna kaki? Sebab turunan saya semua jenis guna kaki. Tak abang guna apa? Abang guna pinggan kan guna apa? Pakai pinggan lah. Kita dekat Malaysia ni kalau pinggan tu memang tahu dah untuk makan nasi. Oh, pinggan untuk makan nasi. Orang kutip sedekah pun guna pinggan. Abang nak guna pinggan? Sungguh. Abang order apa ni? Order set kami buluh. Cek kami dulu. Abang main berapa orang? Dorang. Ha? Dorang. Dua orang? Main dengan Marco tak kahwin lagi? Dengan? Ha? Abang nak pinggan ni? Abang jangan menyesal dah. Ha? Abang tahu tak? Ni orang panggil apa? Orang panggil piring. Piring. Abang cakap elok lagi. Ni orang panggil apa? Dalam. Ha? Dalam. Dulu ni dia pinggan. Sebabkan saya rendam dia kembang. Nak guna pinggan eh? Lagi abang nak bagi. Ni set ni kita bagi ni. Ni kita bagi ni. Lagi abang nak bagi. Belum lagi saya nak buka abang. Ni. Abang tadi. Main tak main satu. Customer ni tak mau guna pinggan. Main tak main satu. Tengok. Itulah abang bagi dia marah kan. Abang main kot ni bang. Lagi abang kena je kot. Tengok. Abang bagi dia marah tengok. Dia bubur pun tak betul. Ha. Bubur bang. Jangan senyum bang, jangan senyum. Jangan senyum. Oh. Lagi tak makan habis hang jaga abang. Banyak duit hang tu banyak sangat kot ah. Ha? Ya udah dah. Ya udah abang ayat kosong kan. Kosong dah. Sebab muka macam abang ni mesti ayat kosong. Abang jaga rumah nak. Ni upaya bulan lah. Tengah-tengah bulan kan. Abang mesti ada ayat kosong kan. Tengok air kongsi dua kan. Betul bang? Betul. Ayat kosong. Ni saya nak buat dalam pinggan. Ha? Cawan. Nak faham saya boleh pinggan tak? Nak buat ke tak? Cakap lah. Gelap pula bapak abang cakap. Nak buat ke tak? Ha? Bisa makan tak? Bisa makan sirap? Dia sebut sungguh je. Abang tak makan kot. Nyak duit dah besar kot. Lagi abang nak bagi. Abang memang order ni saja. Besar kot nak makan duit abang tu. Tapi tu ya tengah-tengah bulan. Piti bintang ada ni. Dapat macam ni. Ni boleh 3 orang makan. Hari abang bedak-bedak lah. Bedak ni. Ada sampai belacan sampai ni. Ni abang nak makan mana? Ha? Nak makan mana? Jangan kaya dah. Dia nombor 16. Sat. Dah saya nak tanya. Abang buka kedai dah ni. Saya tak tahu dah start ni dah. Abang tak tahu macam mana abang boleh main? Dah lalu nampak ada orang makan. Saya tak, abang tu jenis mengaji sifat 20 kan. Tuhan tak main kat abang. Tuhan tak main rezeki kat saya. Tuhan tak main naluri tu kat abang tu main kat saya. Kan? Walaupun abang tak tahu abang main kat kan. Kedai kita dah start buka dah tau. Start bila lagi? Ha? Start bila lagi? Tak 3 hari dah. 3 hari dah. Ha. Pukul berapa? Pukul 11.30 sampai 5.30 petang. Hai. Malam tak buka. Hari selain pada Selasa Rabu lah. Oh. Abang tak bisa tengok lah. Saya punya video apa. Kau teruk kan abang ni? Tak saya tak ni. Aduh. Tahu. Bawa ni bang. Saya tak pernah bagi customer dia ni. Okey dah. Masih dah. Jangan dah. Halal kat ni? Ya, ada macam-macam ni tau. Ada sambal belacan ni. Ada gulai-gulai tu semua dah. Nak mana? Baik. Bang. Luru tanpa kali belakang. Dua ni tinggal. Tunggu lambat tak apa. Yang mana tahu. Semua.